Saya ingat satu perkara yang peninggalan Ahmad Ibrahim ialah kebanyakan pengamal undang-undang hari ini menengok mahkamah syariah tu adalah satu mahkamah yang tinggi, yang sama tarafnya dengan mahkamah sivil. Tidak makin banyak orang memperlekehkanlah mahkamah syariah ni. Apa ni mahkamah untuk cerai beraya dia dah. Kalau dia panggil tak datang pun tak apa. Orang ramai atau pendapat orang yang berpelajaran kan. Tapi hari ni orang mandang tinggi tengah mahkamah syariah. Tambah mahkamah syariah statusnya sekarang dah naik dan dah bagus. Jadi orang kata oh ada mahkamah syariah. Kalau dia panggil kita kena datang, kalau tidak kita kena boleh keluarkan waran tangkap dan sebagainya kan. Jadi disebabkan penulisan Profesor Ahmad Ibrahim dalam seminar, dalam buku-buku yang banyak terbitkan oleh IKIM, kita dapati kecenderungan orang tentang undang-undang syariah ni mendalam. Saya ingat dia memang pelupur lah. Pasal orang tak nampak ni semua. Pasal dia dah menulis semenjak dia di Singapura lagi. Kemudian dia datang ke Universiti Melaya masa tu. Dia dah banyak menulis. Dan kebanyakan penulisan dia masa tu dah cenderung kebanyakan kepada keislaman ni. Banyak. Dan banyak orang yang tak tahu tentang Islam. Ya. Sebelum tu banyak-banyak buku tentang Islam ni ditulis oleh bangsa asing. Tapi buku tu dah kira dah ketinggalan zaman. Tapi Profesor Ahmad Ibrahim ni dapat menulis dan memberi idea selari dengan kehendak zaman. Ini satu keistimewaan dia. Selari dengan kehendak zaman. Artinya dia mempertingkatkan syariah law tu sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Dan begitu juga status kadi-kadi syariah, hakim-hakim syariah ni dia naikkan. Bagi saya sendiri sebagai orang dah praktis dalam undang-undang ni 15 tahun sebagai peguam, 18 tahun sebagai hakim dan 3 tahun sebagai hakim syari'i, hakim rayuan syari'i di Selangor, lantik oleh almarhum Sultan Selangor dulu. Saya belum jumpa orang yang sepandai, sebijak dan sesenang lah, macam pakar rujuk Profesor Ahmad Ibrahim belum ada lagi.